Kerja hotel Imam Syafi'i 7 tahun. Gapai kitab Muwatta karangan Imam Malik. Kitab Muwatta gapai. Jadi hotel kerja mengurai baik Imam Malik, bukan Imam Malik. Imam Malik kan dalam kerajaan. Dia dalam kerajaan kerja tukang mufti yang putus hukum kerajaan. Jadi kan menghadap le pengawal. Ada menghadap pengawal tanya aku lep mengurai baik Imam Malik. Oh dia main dah le. Udah pengawal jak baik Imam Malik. Nyona nepi kira dia kemudian mengurai ke bang. Cut ke Imam Malik tapi dengan cara kitab lon kalau le dia apa. Bedah pengawalnya ajak pegang baik Imam Syafi'i. Dia ke Malik tapi kita Muwatta, kita punya berkapai. Kapai. Pantong bebas berguru kepada Imam Malik. Awai gapai dengan kitab Muwatta karangan Imam Maliknya, gapai le Imam Syafi'i. Oh gapai kaji artinya kainan, kaji waju. Ni kira ya putih lebih. Gapai pula, pun jid ke murid imam, walaupun muridnya itu berbeza pendapat dengan gurunya. Yang ada pendidikannya. Betul. Antara murid Dengan guru berbeza pendapat. Nyok yang dimaksud oleh Rasul. Kagijuk peluang kepada umat. Ikhtilaful ummati rahmah. Berbeza pendapat antara dengan umat lun dengan rahmah. Lah kalangan ulama, kembali kalangan tanya. Kalangan tanya laknat. Agama hanya kalangan tanya. Kalangan para ulama berbeza pendapat itulah rahmat. Rahmat ke mana-mana. Mamai dengan madhabnya. Berarti cek madhab yang mudah menurut tanya. Nyo ke ikhtilaful ummati rahmat. Berbeza pendapat kalangan umat itu rahmat. Lagi Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyetipah ngorina batil wudu. Kalau Imam Malik hana batil wudu. Ini kan ayat persoalan wudu antar mayang. Tapi berbeza pendapat.